Puan pernah tak alami perkara ni? Tiba-tiba suami tidak boleh lepas dengan handphone. Pegang je handphone tu. Sifat dia nak cepat marah aja. Orang kata garang. Tak tahu dulu baik aja. Atau tiba-tiba dapat tahu suami ada perempuan lain. Masya Allah. Apa cara untuk atasi perkara ni? Ada 3 teknik untuk merawat suami yang kita rasa dicurang. 1. Baca Ya Rahim, sebut nama dia. Ya Rahim, sebut nama dia sebanyak 100 kali. Kedua, baca Ya Wadud 1000 kali pada makanan dan minuman yang ada tu, dan niatkan sekali supaya suami kasih sayang pada kita. Ketiga, sedekahkan Al-Fatihah sentiasa kepada suami tu supaya dia ingat kita. Tapi kalau nak rawat lebih bagus, boleh hubungi saya untuk dapatkan rawatan kes-kes curang yang kronik, yang memang buat pun dah lama dan sebagainya, yang memang melibatkan sihir dan sebagainya. Terus boleh hubungi saya. Jangan dibiarkan. Jangan dibiar lama-lama perkara ni. Stres tau. Okey, hubungi saya insya-Allah. Saya letak nombor telefon.